soalan. Hai, saya nak tanya, boleh ke banker keluarkan supplemental letter offer untuk any amendments on housing loan? Ramai tak tahu bank sebenarnya boleh keluarkan supplemental letter offer atau sub LO kalau nak betulkan maklumat dalam loan rumah. Berapa ramai antara anda yang dah sign loan rumah tapi baru perasan ada kesilapan kecil? Dan macam mana agaknya kalau benda tu tak dibetulkan sebelum loan keluar? Sebelum tu, jangan lupa save dan like dulu video ni. Melissa nak kongsikan satu manfaat. Kadang bila loan dah lulus dan peminjam pun dah sign, baru banker perasan ada kesilapan kecil macam nama peminjam, alamat rumah atau status gerai. Kalau dibiarkan, dokumen loan tu akan jadi tak selari dengan SPA. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu kemaskan profil dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Dalam situasi macam ni, bank akan keluarkan supplemental letter offer, sub LO. Tujuannya untuk betulkan atau ubah maklumat kecil dalam loan rumah. Kadang-kadang sub LO ni perlu ditandatangani oleh peminjam dan ada juga case bank tak minta tanda tangan peminjam. Itu bergantung pada polisi bank. Melissa pernah ada klien, loan dia dah sign tapi alamat rumah dalam dokumen tu salah. Mungkin sebab masa awal penjual bagi alamat tak rasmi. Bila bank semak semula selepas SPA sign, baru dia nampak kesalahan tu. Jadi, banker pun terus keluarkan sub LO untuk betulkan sebelum disbursement. So, bila bank keluarkan sub LO, ini adalah prosedur normal. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna. Dan kalau anda ada soalan, boleh komen di bawah.